Muhammad Safi Muhammad Sali atau lebih dikenali sebagai Safi Sali, 42 tahun, seorang bekas pemain bola sepak dan antara ikon Harimau Malaya yang pernah cemerlang ketika zaman kegemilangannya. Diangkat sebagai penjaring terbanyak dalam Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF pada tahun 2010. Beliau aktif sebagai pemain bola sepak dari tahun 2003 sebelum mengumumkan persaraannya pada tahun 2023. Selepas bersara, figura yang digelar Super Safi itu memulakan kerjayanya sebagai penyampai radio Era FM sejak Ogos 2023 dan masih aktif melatih generasi baharu menerusi Super Safi Soccer School. Namun begitu, di sebalik kejayaan bekas penyerang berbisa ini, ada banyak kisah peribadi dan cerita naik turun karier kehidupannya. Pernah bercerai sebanyak 2 kali, pemain Malaysia pertama yang bermain di Liga Super Indonesia ini kini bahagia bersama seorang wanita yang menerima dirinya ketika dia berada di titik rendah dalam kehidupan. Bernikah pada Januari 2024, Safi mengakui bahawa isterinya Intan Syafinas adalah insan yang ikhlas menerima segala kekurangannya serta menjadi peneman setia dalam memulakan kehidupannya kembali. Hubungan mereka bukan sekadar sebagai pasangan suami isteri, tetapi terjalin atas dasar sokongan dan perjuangan bersama dalam membina kehidupan.